Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama sekali lagi kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana mengizinkan kita untuk terus berada pada hari ini di hari-hari yang berikutnya, masih lagi di bulan Ramadan, dan insya-Allah kita akan bersama dengan Ramadan sehingga ke hujung Ramadan bagi tahun ini. Dan dalam masa yang sama juga kita merafakkan setinggi-tinggi pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya setidak-tidaknya dalam bulan Ramadan yang kita berada dalam ini menjadi Ramadan yang terbaik atau Ramadan yang paling-paling kita tidak dapat untuk kita lupakan selama hayat kita. Kenapa? Ayat yang saya baca tadi, Allah SWT sebut bahawa sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, yakni pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah yang dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar? Allah Ta'ala sambung lagi, disebut malam Lailatul Qadar ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada malam itu juga disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat-malaikat ke satu ramai. Dan bersama dengan malaikat tu Jibril sendiri pun turun juga. Turun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala urusan. Maka sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berinteraksi dengan hamba dia, maknanya selain daripada disebut Quran itu sendiri, kita baca dalam surah-surah yang lain, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah perkenalkan, Allah sebut, Allah kata bahawa bulan Ramadan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ini bulan Ramadan lah bulan yang turunkan kepadanya Al-Quran, hudal linnas, dia yang boleh menjadi petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bukan setakat dia tunjuk saja, tapi dia berikan kita garis panduan yang boleh kita nak beza mana yang baik dan juga mana yang buruk. Jadi kata Nabi SAW berkaitan dengan tajuk yang kita kebincang hari ini, iaitu berkaitan dengan Lailatul Qadar. Kata Nabi, hadis ni sebenarnya banyak versi. Kita tengok dalam siri-siri yang lepas kita belajar dah. Ada hadis man shoma Ramadan, kita jumpa juga hadis man qama Ramadan. Tapi spesialnya bila perjalanan kita nak meraih fadilat, kita panggil selain daripada bulan Ramadan ni, dia ada fadilat Lailatul Qadar. Setiap orang ni setidak-tidaknya mengimpikan seumur hidup dia akan jumpa. Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maknanya kalau dalam hadis yang lepas itu kita belajar, kita diberitahu ataupun kita dikuliahkan oleh asatizah kita, man shoma Ramadan, siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dengan perkataan yang sama juga dengan keadaan dia, betul-betul dia percaya, betul-betul dia pegang, betul-betul wahtisaban, penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampunkan dosa dia yang lepas. Tapi untuk spesialnya Lailatul Qadar ni sebut lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendirikan, maknanya dia menghidupkan malam Lailatul Qadar, tiap-tiap malam ni, dan kalau kebetulan malam yang dia buat segala amal ataupun segala apa sahaja yang panggil ibadat, dan kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, dalam keadaan dia percaya bahawa benda yang disebut sebagai Lailatul Qadar ni betul-betul ada, dan dia betul-betul percaya lagu mana? Percaya bahawa ibadat ini perlu dibuat sebagaimana
Allah SWT hantar kita ke dunia ni, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dia pergi betul-betul hak tu wahtisaban, penuh pengharapan. Makna dia agak sangat, kalulah malam ni malam Lailatul Qadar, dia sangat-sangat tunggu. Bukan kata belai-belai lah pada waktu, tapi awal-awal lagi memang itulah keinginan dia, pengharapan dia. Maka sama juga disebut dalam hadis ni, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, Allah akan mengampunkan dosa dia yang terdahulu. Jadi bila kita cerita tentang Lailatul Qadar ni, kadang-kadang orang tanya kita, "Gapo dia agak ia bersungguh sangat dengan Lailatul Qadar ni dak?" Malam-malam ni iyalah, muka siang hari ni tak boleh makan. Malam-malam ni kadang-kadang kita sibuk ke mana? Kalau siang hari kita puasa 13 jam lebih. Dalam Malaysia ni kita puasa alhamdulillah masih lagi dalam orang panggil fatrah puasa yang waktunya biasa. Kalau kita tengok Mekah ni dia waktu yang waktu yang biasa, tapi kita di Malaysia ni waktu pendek. Tak masuk dalam waktu hak biasa. Dah ada lagi kita panggil puasa dalam waktu yang panjang. Ni tidak. Kalau kita tidak pergi ke luar negara, tidak pergi ke Kutub Utara, ke tak pergi Norway, apa kita tak akan jumpa hak puasa 18 jam, 20 jam. Nak sebut yang tadi, kadang-kadang orang kita ni bila dia puasa 14 jam, maka dia nak makan pun 14 jam juga. Sebab tu lah kan bila malam ni masuk saja waktu berbuka ni habis benda. Habis air. Kalau ada 10 jenis air, 10 jenis tu nak kutip minum belaka. Makan ni kalau ada 18 jenis, 18 jenis tu nak kutip makan belaka. Padahal bila masuk saja seteguk air, kita panggil, kita kata sebagai air sejuk tadi, kenyal dah. Tak nak isi dah. Hak tu yang membawa ke malam ni, patut malam kita meraih fadilat Lailatul Qadar kita cari. Tapi kita banyak buat masa kita di kedai-kedai conek. Tak ada masalah kita nak pergi kedai-kedai conek. Waktu terluang mungkin awal lagi kita pergi. Alah perut kita, nak hilang kerinduan kita pada makanan ke apa tu, kita terus tidur dan kita bangun di tengah-tengah malam. Ataupun kalau lebih baik laginya, 10 malam terakhir ni kita beriktikaf di masjid. Duduk di masjid, selain daripada kita orang panggil duduk saja pun Allah bagi dah pahala, kita baca Quran, kita buat solat-solat sunat, macam-macam benda yang kita boleh buat. Bahkan duduk di masjid pun boleh pahala dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebut juga dalam Al-Quran, apa kita panggil yang kita nak sangat kepada Lailatul Qadar ni? Kerana dalam Quran yang kita baca tadi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maknanya kita tahu bahawa Allah gambarkan kepada kita, katanya malam Lailatul Qadar ni lah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni kalau orang jengir orang ada kira tu. 1000 bulan dia panjang tu. 1000 bulan dia pun bagi dengan 12. Bila bagi dengan 12, maka timbullah 83 tahun 4 bulan. Dan kan sebenarnya Allah SWT nak ayat kita bahawa banyaknya fadilat, banyaknya kelebihan yang Allah SWT nak bagi, tidak sekadar 83 tahun 4 bulan yang sebagaimana kita faham. Kenapa? Banyak pendapat tentang kita panggil 1000 bulan tak, dia sebenarnya Allah nak bawa, Allah nak ayat kepada kita. Yang pertamanya, pendapat yang pertama, seperti kita sebut tadi lah, 83 tahun 4 bulan tu yang difahami secara orang panggil literal. Yang keduanya, nak sebutnya bahawa tak kurang daripada 83 tahun. Maknanya kalau ibadat kita laku kepada malam Lailatul Qadar ni, seumpama kita boleh pahala, kita beribadat tak kurang pada 83 tahun. Dan ada juga pendapat yang orang panggil pendapat yang ketiga, yang menyebut bahawa itu hanyalah gambaran Allah SWT nak ayatnya bahawa banyak. Tahu mana banyak, itulah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ibadat di bulan Ramadan ini ibadat yang berganda-ganda, ya Allah SWT sendirilah yang akan bagi banyak mana dia nak bagi. Dan yang keduanya, apa yang kita kejar nak juga panggil Lailatul Qadar ni, kerana dalam hadis kita baca tadi, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa kita kejar? Kerana pada malam itu jugalah, kalulah kita ni beramal, kalulah kita melakukan ritual-ritual, kita panggil ibadat dan sebagainya, Allah akan mengampunkan dosa kita. Dan yang ketiganya, dalam Al-Quran yang kita baca tadi, bahawa pada malam yang berkenaan juga disebut tanazzalul malaikah. Maknanya malaikat turun. Bila malaikat turun ni tak turun saja-saja, tapi dia turun bersama-sama dengan keberkatan dan juga ketenangan. Maka malaikat, kalau kebetulan malam itu kita berdoa, malaikat tolak amin.
Kalau malam tu kebetulan kita ada hajat dan sebagainya, maka malaikat juga akan turut sama mendoakan kita. Dan selain daripada tu juga, pada malam Lailatul Qadar ni, kita cerita malam Lailatul Qadar, dekat Allah SWT sebut secara makronya, bulan Ramadan sendirilah bulan yang mustajab kita berdoa. Tak kira pagi, petang, siang, malam, masa mana pun dalam bulan Ramadan ni mustajab. Dan disebut juga antara tempat-tempat saat-saat yang paling mustajabnya lah waktu kita menunggu nak buka. Dan disebut juga dalam ni yang kita nak, selain daripada kita nak doa sewaktu kita nak berbuka tadi, kita menunggu tadi, kita nak berdoa di malam-malam yang kalau kebetulan malam tu Lailatul Qadar, selain daripada doa kita ni, orang panggil doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak juga doa kita tadi boleh menjadi sebahagian daripada ibadat yang akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam yang berkenaan juga, dalam ayat yang kita baca tadi di hujungnya sebut salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka sejahteralah malam tu sehingga terbit fajar. Kita nak pada malam tu, pada malam kita panggil yang kita tidak tahu kejadian apa yang akan berlaku, lalu tu qadar qadar, kalaulah berlaku pada malam tu, antara fadilat yang kita nak adalah kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat kita nak sini bukan setakat selamat di dunia. Selamat di dunia ni kalau orang pandai, orang cerdik, dia boleh ngelik selamat semua dia. Tapi belum tentu lagi dia selamat di akhirat. Kita nak biarlah di dunia ni kita selamat, membawa ke akhirat juga kita selamat. Dan selain daripada kita cerita tentang Lailatul Qadar ni, apa je ramai kejar sangat nak ke Lailatul Qadar ni. Antara lain juga adalah malam Lailatul Qadar itu sendiri adalah malam yang penuh berkat. Kenapa? Pada malam Lailatul Qadar ni berkat dia yang pertama kerana itulah malam yang diturunkan Al-Quran. Makna 17 Ramadan yang kita duk sambut, kita panggil sebagai malam nuzulul Quran, ini juga salah satu malam Lailatul Qadar. Dan pada malam itu juga bila kita sebut tentang keberkatan ni, kita nak sebut baliklah berkatnya. Kan apa? Berkatnya pada malam itu juga diampunkan segala dosa kita. Dan pada malam ni, malam berkenaan juga, malaikat tidak turun saja. Kita panggil malaikat turun bersama dengan berkat, bersama dengan rahmat. Tapi malam itu juga dicatatkan takdir untuk kita setahun ke depan. Tulis dah apa dia yang akan berlaku pada kita ke depan. Istimewanya malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan, kita panggil tadi, kita baca dalam surah Al-Qadr, inna anzalna ni apa belaka. Tapi dalam surah yang lain, kita tengok dalam surah Ad-Dukhan, Allah perincikan lagi, Allah sebut apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yafraku kullu amrin hakim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam yang diberkati. Makna Allah sebut malam. Dan sebut tidak malam saja, tapi malam yang diberkati. Makna Lailatul Qadar sendiri, selain pada bagi kita fadilat, malam itu juga akan diberkati. Kalau kebetulan malam itu kita akan rasa nyaman, kebetulan malam itu juga syaitan atu apa dia, walaupun kita sebut iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Tapi masih ada juga pendapat kata tidak semua syaitan ni dibelenggu belaka, dia ada juga hak terlepas-lepas. Tapi pada malam Lailatul Qadar ni, syaitan ni tidak akan boleh ada malam tu. Kalau takdirkan malam Lailatul Qadar ni, tidak ada apa-apa gangguan lagi. Maknanya bertuahlah kalau kita daripada learning, kita ambil kesempatan untuk kita nak kejar supaya sekali seumur hidup kita, kalau boleh tak tahun nak, tahun lepas boleh dah, tahun ni boleh lagi. Kenapa? Kita tak tahu penghujung kita nanti lagu mana. Dan bila kita cerita, tak ada cerita lebih, kita faham dah. Cerita tentang berkat, kita pakat celak mata belaka berasa teliu. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu lagu mana kita ni bila nak berdepan dengan Lailatul Qadar ni, kita nak sambut dia lagu mana, kita nak buat supaya kita boleh jumpa dia ni lagu mana. Jadi insya-Allah ada banyak cara yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dirintis oleh ulama-ulama kita yang terdahulu, nak supaya kita ni bila masuk saja bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan saja. Mari Ustaz Amin sebut dah, kita doa sebelum masuk bulan Rejab lagi. Masuk saja 1 bulan tu kita baca doa dah, supaya antara lainnya wisapa bulan Ramadan, dan tidak bulan Ramadan saja. Gapo dia ada dalam bulan Ramadan ni kita nak belaka.
Termasuklah kita nak supaya kita mendapat jumpa ataupun dapat nak bersama dengan Lailatul Qadar. Jadi antara benda yang kita boleh buat di bulan Ramadan, terutama sekali pada malam yang kita nak cari malam Lailatul Qadar ni, yang pertamanya kita kena banyak ibadat malam. Kadang-kadang kita ni muka malam dak. Malam ni dia sedap. Bila lepas ada 12 malam tu dia sedap untuk tidur. Waktu sejuk, waktu orang panggil nyaman. Malam masa tu lah sedap nak buat go-to-go ni. Tapi kadang-kadang jadi gitu juga. Ada orang dia tidur. Dia berjaga. Tapi tidak jaga dengan dia beribadat. Tapi dia jaga di kedai-kedai makan. Duk tunggu kedai-kedai colek. Duk tunggu saing-saing tu. Duk nukak. Duk tunggu saing-saing pada nak nakir apa. Siari tak nak nakir siari ni panggil kuruh puasa. Dia katalah kuruh puasa. Lepas tu malam-malam ni lagu mana? Malam nakir, muka malam tak puasa. Dia terlupa kalau dia siari dia berpuasa pada malam dia tidak jaga, maka serupalah. Makna dia merosakkan Ramadan, ibadat dia di bulan Ramadan. Dan keduanya, kita kena kurang apa dia? Kurang gangguan duniawi. Makna kita panggil mana-mana kita di bulan-bulan lain hok pelik-pelik. Hak macam-macam benda tu kalau kita buat jadi rutin benda hak tidak salah pun. Kalau boleh di bulan Ramadan ni kita kurang. Ada orang rajin ngai dak. Balik kerja kan panggil kalau pokok pak dia gelisah lalu dak. Siap pakar dah. Siap bawa dah orang panggil batang ngai ni apa? Nak singgah ngai. Tak apa. Hak tu buatlah kalau kita nak buat. Selagi kita tidak ganggu orang, selagi kita tak buat benda salah. Tapi kalau boleh dalam bulan Ramadan ni kita kurang, kita tukar dengan orang lain dulu. Cotilah ngai dulu sebulan. Cotilah kita nak kat kedai-kedai makan malam-malam ni. Kenapa? Kerana Ramadan ni mari bukan tiap-tiap bulan. Mari setahun sekali. Setahun sekali tu pun benda tentu kita jumpa. Duk kecek molek-molek hari ni, duk senyum-senyum. Kabar-kabar tahun depan tak ada masuk bulan puasa, tak ada dah. Waktu kita bimbang. Dan yang ketiga, kita terah buat. Buat apa dia? Kita atur jadual. Sebab hidup kita ni kalau kita tidak mengatur, bagaimana pepatah Arab duk sebut dak. Dia kata apa dia? Dia kata al-waktu illam tashghul. Masa ni kalau mu tak sibuk dia, mu tak rancang, mu tak buat jadual molek, mu tak urus dia, syawalat nafsak. Dia akan menyibukkan mu. Makna kita ni kena atur masa. Jadi, bulan Ramadan ni kita atur molek. Nak bangun pagi tu pukul berapa? Kalau bulan-bulan lain biasa bangunnya pukul 6. Contoh. Jadi di bulan Ramadan ni seboleh-bolehnya kita bangun sepertiga malam. Ada orang dia bangun tapi bangun sebentar lepas tidur pula. Bangun apa? Bangun kecing. Tak, bangun kecing. Dan kita ingat dulu zaman mula-mula timbul Facebook tak. Zaman mula-mula timbul Facebook ni dia masing-masing teruja. Kadang-kadang tidur ni sebab notification ni masuk dia bunyi. Pak, bila orang like ni dia bunyi. Bila orang komen bunyi. Kali buka mata tengok pas senyum seorang tak. Orang rasa suka tak. Ada baru-baru. Nak lelak bunyi pula. Jaga pula. Tu kita tak sinyih lagu tu. Kita nak supaya kita buat jadual, kita bangun di sepertiga malam ni, kalau boleh kita berqiyam, kita semaya sunat, kita baca doa, kita berzikir, kita apa dia lagi? Kita macam-macam lah boleh buat aktiviti kita. Dan paling pentingnya sebagaimana Nabi buat, Nabi tak tinggal tahajud bila di bulan Ramadan. Dan bulan-bulan lain pun Nabi buat. Cuma kita orang awam ni kalau bulan lain tak apa nak buat, di bulan Ramadan ni insya-Allah sama-sama kita buat. Atur jadual molek. Dia ni mudah je kita boleh google dalam mana-mana web dia ada buat dah jadual. Jadual aktiviti untuk bulan Ramadan. Kita kadang-kadang buat jadual apa? Malam ni conek kedai bujang. Malam esok conek di Hasilik Lamana tu jadual kita. Dan yang seterusnya dalam kita nak sambut Lailatul Qadar ni, antara benda yang kita boleh buat adalah bersedekah. Kenapa? Di bulan-bulan yang lain kita nak ambil sebagaimana yang Allah SWT sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ni bulan lain ni. Kata Allah SWT kepada dia, perumpamaan orang yang menginfakkan infakkan rezeki dia ni di jalan Allah Subhanahu Wa Taala seperti satu biji benih. Kita ambil biji ni, kita ambil tak kira lah butir ke apa dia nak ambil. Butir gandum, butir padi. Dalam sebutir tadi ni tumbuh 7 takar. Dan setiap takar ni tumbuh pula 100. Bila kita kali kira congoknya dia 700. Seria ayah bui. Tapi tengok-tengok ada dalam akaun kita ni 700. Apatah lagi di bulan Ramadan ni, pahala kalau kita buat benda ibadat sunat ni
berikan pahala ibadat wajib. Apatah lagi bila kita bersedekah boleh dah 700, di bulan Ramadan dah berganda-ganda lagi yang kita tak tahu berapa banyak yang Allah SWT nak bagi kita ganjaran. Dan selain itu juga kita panggil, kita nak cari Lailatul Qadar, sebut Lailah ni malam. Malam Al-Qadar. Bila malam ni malam lah. Tapi malam ni nak jumpa malam, jumpa siang dulu. Kalau kita siang hari kita tak rancang, tak buat, nak jumpa lagi mana malam tak? Supaya nak pergi jumpa gawe lah. Jumpa gawe. Jumpa masa nak jumpa tu kita jumpanya. Tapi sebelum nak jumpa kita siap dah. Kita bedok ke, kita gapo ke, kita panggil kalau ada kereta buruk, tukar kereta baru. Kalau kereta baru, kita basuh wikil lah nak suruh. Gawe kita tengok ni suka dah kita tengok. Orang panggil, dalam kalau dia tak kenal pun tidak-tidaknya dengan apa kita buat ni, kita akan jumpa. Itu antaranya kita bagi makan kepada orang yang berpuasa. Dan Nabi SAW dalam sebut cerita tentang bagi makan orang berpuasa ni tadi sangat menarik. Dengan hanya kita bagi makan, tak kira lah kecil ke besar, mahal ke murah, asal kita bagi dan kita ikhlas. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrih ghaira annahu la yankusu min ajris sa'im syai'a. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa. Lepas ni kena pakat belanja lah dah. Pakat belanja. Tapi belanja tu tak semestinya kita nak belanja nasi arak. Mungkin tak mampu. Tapi setidak-tidaknya kita belanjalah orang yang berpuasa. Nabi kata, siapa yang bagi makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala sebagaimana orang itu puasa. Oh hebat. Kita puasa dah, tapi dengan kita beri makan kepada orang yang berpuasa tadi, kita boleh pula pahala dia berpuasa. Dan Nabi sambung lagi, ghaira annahu la yankus, tak kurang sikit abuk. Tak, kalau dia boleh 70 markah, kita bolehlah 70 markah. Kerana Nabi kata tak kurang sikit abuk daripada pahala orang yang berpuasa. Bila kita cerita tentang persiapan ni, kadang-kadang dia mari orang panggil kita ni dok bijak sorang, dok bijak lagu mana? Kadang-kadang orang Tino ni dia bersungguh. Dia kata dia ni tidak serupa orang jantan. Tiap-tiap bulan orang jantan ni kalau 30 hari, 30 malam kat contoh. Boleh buat ibadat kau tu, boleh buat ibadat kau ni. Tapi orang Tino ni dia terhad. Ada tika-tikanya tak boleh nak baca Quran. Ada tika-tikanya tak boleh nak semayang. Ada tika-tikanya tak boleh nak puasa. Dan bila cerita tentang Lailatul Qadar, dia pun rasa susah hati. Susah hati ke apa? Nak baca Quran tak boleh, nak semayang tahajud tak boleh, nak goto tak boleh. Tak. Dia tak tengok hak tak boleh. Tapi benda hak boleh, tak buat apa tolong juga. Paling mudahnya bila kita sebut orang Tino. Orang Tino ni bertuah dia kerana syurga dia ni ada dalam rumah dia aja. Tak serupa orang jantan. Orang jantan ni banyak tuntut teh dia. Kalau kita ambil tuntut teh solat berjemaah di masjid, dia tuntut tehnya atas orang jantan. Atas orang Tino tidak sunat pun. Tidak sunat pada asal. Makna tidak sebagaimana orang jantan. Orang jantan ni dia nak dekat-dekat dengan wajib dah berjemaah di masjid. Tapi orang Tino tak. Tapi tidaklah dilarang. Lama pula sebut pada lepas ni, tak ada habis orang pergi ke masjid orang Tino. Dia pergi ada sebab. Mungkin dengan cara dia pergi masjid tadi, dia boleh beribadat lebih lagi. Duduk di rumah nak baca Quran seorang-seorang tak jadi. Pergi masjid naik seh. Tengok orang zikir, kita zikir. Itu boleh. Tak ada masalah. Dan bagi orang Tino tadi, disebut juga, kalaulah kita ni sebagai seorang isteri, kita ni tak nak beribadat malam, tapi cukuplah dengan kita menyediakan juadah bersahur, tak? Sahur tengah malam, kita panggil awal pagi sebelum subuh. Ataupun kita urus rumah tangga, muka tak ada. Tak? Anak hak atas dukung, anak hak dok pek, anak atas riba, nak mayar lagu mana tak ada. Mayar hak wajib pun tak apa nak lepas mana. Tak apa, tak ada masalah. Asal kita buat hak wajib, kita cara rumah tangga, cara anak. Kalau dah ditakdirkan malam tu kita pek anak kita, tak, kita cara kata lelaki kita contoh siapkan baju dia nak pergi masjid, siapkan makan minum dia. Dia bolak malam tu tiba-tiba tak lelaki ni boleh jumpa dengan Lailatul Qadar. Tapi kerana adanya juga sumbangan daripada isi pun boleh patutlah juga. Jangan kita tak rasa susah hati. Dan yang keduanya, kalau kita mempermudah ke usaha orang lain, permudah lagu mana? Kita ni tak, kalau dalam rumah tangga ni kadang-kadang suami ni mungkin ada jenis liak nak bangun malam. Tapi lelaki ni nak bangun. Bini pula bukan kata mudah bangun, tapi betul-betul bangun buat apa? Anak teriak bangun. Tak. Kadang-kadang bangun noh moga nak. Bini ni kadang-kadang dia tidur apa panggil apa dia?
tidur ayah, dok tidur, betul dia boleh tahu nasib masak dia nak bangun. Tapi bila-bila tu juga dia panggil gerak tak lelaki dia bangun, maka dia boleh juga pahala berqiyamul lail. Dan seterusnya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri sebut, Nabi kata wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong hamba dia selagi mana hamba dia tak ada ni tolong saudara dia yang lain. Jadi kita jangan rasa susah hati. Begitu juga dengan orang-orang hok kerja. Kadang-kadang kita ni itulah tak bila hok mana kena duty malam ni tak pakat memucung belaka, kita pergi bala-bala polis contoh. Kita pergi hospital dak nyanyi kalau pakat cuti belaka apa cuti. Tak boleh kerja malam ni apa? Malam nak cari Lailatul Qadar, dia terlupa. Padahal dia duduk di mana-mana pun Lailatul Qadar tu siapa cari. Tak, duduk dalam wak orang panggil, duduk di wak pembedah. Duduk wak tunggu orang beranak ke apa dak. Tak kira dalam tandas dalam mana Lailatul Qadar kalau kita ada malam tu supaya tolong. Cuma bezanya kita duk buat gapo. Ada orang malam tu daripada kena nera dengan gitu. Lailatul Qadar mari, mari sajalah. Mari-mari nak jumpa dah kita nera. Ataupun pada malam tu dia tak ada kan kena jaga bala polis. Bayangkanlah kalau polis pakat ambil cuti malam tak sekerja. Nyanyi. Tak. Bagai-bagai kita tidak selamat. Kita sendiri pun takut nak jalan atas jalan dengan sunyi dengan polis tak ada apa. Dia polis yang bekerja jaga keselamatan orang. Kalau orang tu boleh pahala panggil fadilat Lailatul Qadar, maka dia bekerja malam tu juga boleh sepatutnya juga digandakan juga sekurang-kurangnya 83 tahun 4 bulan sebagaimana kita sebut 1000 bulan. Dan yang kedua, orang yang menjaga orang sakit. Tak, apa tak boleh nak qiyamul lail. Padahal boleh sangat tak jelak-jelak batal. Tapi ada dalam keadaan kena jaga pesakit ni 24 jam. Tak boleh nak tinggal. Pesakit hok guna mesin ke gapo dia. Kalau dia miss sikit boleh menyebabkan bahaya. Maka kerja dia tak ada, dia jaga orang sakit ataupun anak pet. Anak pesengnya lagu mana? Kalau lepas pet berwarna, aku dak kepek nak buat lagu mana tak? Tapi boleh anak orang panggil nak baca Quran, nak sembahyang tu mungkin tak boleh. Maka walaupun dia dalam keadaan lagu tu, orang panggil perkara yang dia buat kerja rutin dia buat tadi, kerja tu juga kalau lah malam tu malam Lailatul Qadar, maka pahala dia jaga anak, pahala dia jaga orang sakit, pahala dia kerja tadi akan digandakan sebagaimana orang lain yang qiyam pada waktu malam. Ada orang yang mencari rezeki, kalau tak ada pada malam tu tak, memang kerja dia ni malam, siang tak ada kerja hak dia boleh buat. Ada. Kena malam. Malam ni lagu mana? Contoh bagi orang pergi ke laut dalam. Laut dalam ni biasa turun panggil malam. Dia akan balik pagi. Tak. Jadi dia duduk ke laut. Bila duduk ke laut nak buat ibadat-ibadat tertentu ni, kalau pergi ngabuk kecil kadang-kadang nak semaya, nak sopok kita ni payah. Tapi dia boleh buat juga bila-bila kita panggil duk mokak, bila-bila ngai kau gapo berzikirlah dan kita niat bahawa kita cari rezeki ni kerana Allah Taala, dan kalaulah ada kita boleh berjumpa dengan Lailatul Qadar, minta juga kepada Allah SWT bagi fadilat yang sama. Dan kita kena ingat juga Allah SWT ni tidak serupa kita. Setiap apa benda yang kita nak buat ada syarat dia. Kalau kita nak sepanjang kita kerja tak ada malam, kita kerja terpaksa kerja tak nak buat muka lain ni, pertama sekali kerja kita kena tukar daripada kerja kepada kita panggil ibadat kepada Allah SWT. Orang panggil nak gimana ni? Nak pergi kerja, tapi kerja ni lah kerja kerana Allah Ta'ala. Maka kerja kita tak adalah kerja yang menjadi sebahagian daripada ibadat, dengan syarat kita jaga perkara-perkara yang haram kita tidak buat. Buat yang akhirnya kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat-sangat sayang kita. Bila sangat sayang kita ni, dia bagi peluang kita. Sebab itulah dirahsiakan. Tak royak. Tidak ada royak butir molek. Bila Lailatul Qadar, kalau royak tentulah. Kalau kata 17 hari bulan, kat 17 hari bulan tu je kita akan cari. Bulan-bulan lain pakai, hari-hari lain pakai duduk dia tak gapo. Sedangkan Allah SWT, Nabi sendiri pun sebut bulan Ramadan tu sendiri atas nama bulan dia tu, bulan yang berkat dah. Dalam bulan ni juga doa kita ni doa yang makbul. Dan dalam bulan ni jugalah gapo dia amalan yang kita buat akan diganda kali Allah SWT. Maka rugilah daripada hari pertama sehingga hari terakhir kalau kita ada miss dan kita duk tunggu malam Lailatul Qadar tu saja, kita kata tanda 17 hari bulan. Lepas 17 hari bulan kita rehat terus. Waktu adalah konsep yang salah. Dan kita kena ingat matlamat kita berpuasa di ujungnya Allah SWT sebut la'allakum tattaqun, iaitu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan insya-Allah kita doakan supaya kesudahan kita nak sebagaimana hak kita doa sama-sama dah,
Kita minta Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, kita supaya diberkati di kita ni di bulan Ramadan. Wa ballighna Lailatul Qadri, supaya kita diberi kesempatan untuk jumpa dengan Lailatul Qadar. Minta juga doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi kita kesudahan yang baik, dan kita baca Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Dan jangan kita terlupa satu benda yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa khusus sepanjang bulan Ramadan dan doa khusus juga pada malam Lailatul Qadar, iaitu kita baca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. InsyaAllah mudah-mudahan dengan apa yang kita lalui pada hari ini, belum lagi terlambat, hari ini pun masih lagi berbaki bulan Ramadan, sama-sama kita doa, sama-sama kita tekad dalam hati kita supaya dia bertemu dengan Lailatul Qadar yang menjadi impian kita semua. Dan tak perlu kita nak orang panggil nak bila-bila nak cari petua ni, tak payah. Kita buat saja apa yang kita mampu buat. Jangan kita bertangguh, kerana orang yang bertangguh suatu hari nanti kita akan jumpa Allah SWT dalam keadaan kita menyesal. Dan untuk itu juga sekadar ni sajalah perkongsian kita hari ni. Yang baik itu kita pakat-pakat ambil sebagai orang panggil satu benda yang kita boleh buat, dan insya-Allah kita pakat-pakat royak kat orang lain. Benda buruk ni kita sama-sama buat, sama-sama kita kurang setidak-tidaknya. Jangan kita biar menjadi melekat tubuh kita ni sehingga kita payah lagu mana? Payah untuk kita nak menerima perkara-perkara yang baik. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.